Yo guys, what's up? Chia. So, kita ada customer punya kereta datang dia dekat luar kedai. Dia tersadai kat luar kedai. Rupa-rupanya kereta dia overheat guys. So basically apa yang berlaku adalah dia punya water pump punya pipe ni dah reput lah, dah berkarat. Kereta pun Protowira kan, kereta dah lama sangat sampai berkarat, bocor. So menyebabkan dia punya coolant dia bocor lah kan. So kita gantikan dengan water pump yang baru, water pump pipe yang baru, maaf. So apa kita buat? Kita dah tukar. So sekarang kita tahu dalam ni memang berkarat teruk. Apa yang kita lakukan, kita ada satu produk daripada Manol ni, nama dia radiator flush. So kita masukkan air, lepas tu kita flush dia, lepas tu kita akan buang balik semua ni nanti. Buang balik and then kita akan gantikan dengan kita punya coolant daripada Manol lah. Alright. So kalau korang nak servis korang punya radiator, boleh datang. Korang boleh datang sini dekat workshop saya dekat Palm Villa ataupun mana-mana workshop yang menjual produk-produk Manol lah. Kalau korang pun nak menjual produk Manol, boleh contact saya. Kita boleh supply barang-barang Manol ni ke seluruh negeri Sarawak. Pos adalah percuma. And then ataupun kalau korang nak DIY buat sendiri pun semua, boleh contact saya, dapatkan barang ni daripada saya. Hopefully selesai masalah kereta ini. Salam.